Hari ni kita nak pergi Perak. Tiba-tiba bulan puasa nak pergi Perak. Ni tak lain. Nak me time. 3 hari 2 malam. Kita orang sampai stesen bas pukul 10.40. Bas pukul 11 malam. Ni stesen dekat Tanah Merah. Sebabnya dekat Kuala Kerai tu pergi KL je. Sampai dah bas dia. Cepat lama. Mak bagilah biasanya belah sana tu. Aduh. Sekarang ni bas ni tengah berhenti dekat mana. Aku lupa ni dekat mana. Nanti tapi sekarang baru macam nak buat call dulu. Bas ni berhenti 30 minit. Ni aku punya bekal sahur. Tapi aku nak makan sekarang. Tapi bukan untuk sahur. Ni ada untuk makan. Sahur nanti. Sampai dah Banjuk. Dah sampai Banjuk. Estimate time dia 6-9 minit pagi. Tapi sampai 5:25 pagi. Nak suruh berbuka dengan keluarga. Nak suruh sahur bersama keluarga tu. Tapi keluarga saya dekat Kelantan. Sekarang kita nak pergi ambil sup dekat Kawama. Masa aku kata nak pergi Perak tu, esok tu kawan dia buat. Esok tu terus dia check kawan dia nak beli sup. Aku pun lupa. Bawah ni banyak. Boleh masuk dalam. Berbahaya gila. Orang dah sampai dekat ni dari sejam setengah sejam setengah kan? Kita orang punya reservation pukul 6.30 tapi sekarang 6.32 je. Jaya. Tadi hantar Ika pergi so ni itu ni asnya nasi komat ni. Ika banyak dia kau tak puasa. Untuk Ika. Inuki tu lah masuk dalam. Okey. Okey. Okay, kita orang makan dekat ni. Nasi komat. Betul dia. Makan cari. Makan cari. Makan apa? Okay. Aku tak nak minum. Lupa. Mana kita tahu? Boleh lah satu.
Eh, ambil lah aku nak pun. Ya, ya. Okay.